Santai sikit lah video kali ni. Saya nak ajak korang untuk join bisnes telco. Mesti korang bosan. Alamak, dengar bisnes telco je terus skip video, tengok video lain. Bosan abang, bosan. Tak minat. Okey. So saya cerita sikit lah. Benda ni sebenarnya kadang-kadang ada peluang-peluang menjana pendapatan yang korang nampak macam tak menarik, tak minat. Tapi why not mencuba? Dengan mencuba tu dia akan bantu korang untuk kenal cara bisnes tu berjalan. Dan kadang-kadang setengah orang dia tak minat sebab dia tak dapat duit mula-mula. Tapi kalau menjadi tiba-tiba dapat duit, dia terus melekat, boleh jadi ni. Ini orang-orang macam ni. Tahu-tahu sebulan dapat 1000 pasif daripada jualan SIM card saja. Dia terus gian, melayan je, terus jual. Yang tak minat ni kadang-kadang bila dia try jual, orang tak beli, lepas tu dia tak rasa komisen tu. So dia tak berminat lah. Jadi saya nak cerita dekat korang, satu telco baru yang korang pun dah tahu kan, bulan 3 baru launch. Nama dia Eastel. Apa yang menarik, dia unik, dia guna line U-Mobile. Dia tak typical macam telco lain yang guna Celcom Digi. So plan dia pun cukup-cukup murah. Dan kebanyakannya plan dia buat masa ini adalah prepaid. Daripada segi apps yang diberikan pun agak menarik. Cara nak guna apps ni menarik guys. Best, memang best. Saya suka apps untuk Eastel. Antara apps yang saya suka lah kan, Eastel saya suka, Tonwow saya suka. Yang lain tak best lah. So daripada segi costing untuk jadi ejen ni, contoh Tuntalk. Korang nak jadi ejen Tuntalk, korang kena keluar modal sebanyak RM100. Tapi bukan dapat bodoh-bodoh RM100 korang kena bayar. Dapatlah SIM card apa semua kan. Dapat baju ke topi ke, tengoklah offer waktu tu. Kalau macam SOX kalau korang nak jadi ejen, korang perlu bayar full dealer lah yang betul-betul ejen RM400 lebih. Tapi macam saya cakap tadi, dapat RM400 lebih yang korang bayar tu bukan bodoh-bodoh lah. Dapat SIM card apa semua stok kan, barang, baju ke apa, tengoklah apa yang korang boleh dapat dengan kredit ke apa. Tapi yang penting dapat kredit dengan SIM card tu dah cukup bagus. Kemudian macam Tonwow, RM20 je modal, dah jadi ejen. RM20 modal. Tapi kali ni keluar lagi murah, Eastel, RM10 boleh jadi ejen. Eastel dia main style macam Tonwow. Rekrutmen yang dibuat adalah melalui seorang pengguna saja yang kalau rasa nak menjual, boleh jual. Sebab pendaftaran yang korang buat, Eastel dengan Tonwow, lepas korang daftar, korang dapat satu number ID, dipanggil agent ID. Dengan agent ID itulah, masukkan, key in-kan ID tu kepada mana-mana pengguna yang baru beli SIM card tu, dan automatically korang jadi upline yang di mana kalau customer tu top up, korang dapat commission daripada company. Dan bestnya Eastel 13%. Kebanyakan telco boleh bagi 13% dan ke bawah. Tonwow boleh bagi 13%. Tapi Eastel pula boleh bagi 13% untuk direct commission. Even SOX pun baru 10%. Tuntalk baru 8%. Apa lagi telco lain? Halo Telco samalah 8%. Lebih kurang itulah. B1 10%. So Eastel boleh bagi 13%. Cukup-cukup tinggi direct commission Jangan cerita level 2, level 3 sampai ke lantai. Tak, ini direct commission dulu. Kalau saya cakap level 1, level 2, level 3 pun, Eastel dengan Tonwow memang win gila. Memang kau-kau. Tapi direct commission, Tonwow dengan Eastel pegang. Manakala daripada segi produk, kualiti plan internet, kita tak nak cerita sebab tempat berbeza. Tapi daripada segi offer, murah dia pergi dekat Eastel. Tonwow mahal sikit. Manakala untuk side offer, bagus dia dekat Tonwow. Eastel side offer dia tak ada apa. Dia tak ada side offer yang menarik lah. So, kalau Eastel ni, korang daftar dengan harga RM10 saja. Beli SIM card, daftar dan jadi pengguna, sama ada nak nombor baru atau kekal nombor lama, dan korang dah boleh start jual. Stok SIM card macam mana bang? Simple. Dia sampai tahap korang tak perlu nak restock SIM card tau. So dia macam ni. Korang ingat balik saya cakap pasal key in ID number. So katakan korang jumpa member kat sebelah kan. Aku nak pakai Eastel. Okay. Korang je suruh beli mana-mana SIM card Eastel yang dia jumpa dekat market. Dia jumpa kat 7E ke, dekat kedai runcit ke, kat kedai Aceh ke, dekat Shopee, Lazada, TikTok, suruh dia beli. Lepas tu bagi tahu je, nanti nak daftar, aku tunjuk sini. Korang just bagi je ID member korang, agent ID korang, waktu dia daftar, settle semua. Dia tak perlu nak restock banyak-banyak. Tapi apa keperluan restock? Kalau restock dulu lebih senang lah sebab korang nak daftar on the spot boleh. Contoh korang belilah 5 keping SIM card, standby dekat wallet, jalan sana jalan sini, lepak dengan member nak beli, terus daftar, masukkan agent ID, settle. Ada orang yang suka jalan online dekat Facebook, bagi link Shopee. Lepas tu kalau customer dah beli,
Korang follow up, jangan sidai, follow up supaya korang dapat pendaftaran tu. Supaya masa dia daftar, dia bagi agent ID korang dekat dalam tu, upline number. Sangat-sangat mudah. RM10 dia dah boleh start business macam Tuan Wow. Tapi saya rasa untuk korang yang nak start, Eastel sebenarnya ada kekuatan plan murah. Harga plan tu nice, cukup nice. Mungkin dia ada satu chance untuk korang jual. Macam Tuan Wow, mahal sikit. Tapi kalau korang dah ada darah salesman, mesti boleh jual ni. Tak kira lah. Ini cuma recommendation saya. Yang mana korang nak start. Kalau buat masa sekarang ni memang saya tengah recommend lah. Kalau agent, more to Eastel lah. Sebab dia low risk. RM10 paling rendah dalam Malaysia. Bayar RM10. Kalau korang tersadai pun rugi RM10 je. Itu kalau tersadai. At least korang pakai. Kalau line okey, boleh guna macam biasa. Nothing tulus lah kita cakap. Tapi dia pun ada package starter pack juga. Kalau korang nak bayar betul-betul legend, bayar RM300, korang dapat benda yang sama. SIM card apa semua dapat lah. Yang bestnya starter pack tu dapat topi, dapat baju. At least korang kalau nak betul-betul nak masuk ke expo, ada baju yang official, nampak betul-betul agent lah. Macam saya tak keluar rumah. Saya duduk rumah saja kan. Jadi starter pack saya tak payah lah. Tapi saya nak juga baju tu. Tengok macam mana nanti, saya pun nak juga. Kalau korang nak belajar bisnes telco, nak join jadi agent, boleh roger saya. Sekarang ni saya memang tengah buka untuk Eastel lah. Dan dah beli tu, rajin-rajin kan bertanya lah kalau nak jadi agent. Boleh tanya saya. Saya terangkan lah macam mana saya jual, macam mana cara nak dapat, cara daftarnya apa semua. Dia senang sebenarnya, dia guna self-registration. Korang tinggal guide customer je. Korang tak payah nak key in. Customer tu scan IC, scan muka dia sendiri. Aktif dah, settle korang dapat customer tu. Dan bisnes telco bermain dengan volume. Lagi ramai customer korang, lagi besar income yang korang dapat. Okay? Yang best dia, passive. Sekali pendaftaran, customer yang suka, yang boleh pakai plan tu, boleh pakai SIM card tu, dia akan terus kekal. Dan dengan kekal yang dia buat tu, korang maintain lah dapat commission income setiap bulan. Even korang stop menjual. Kecuali dia ada start KPI pada masa akan datang. Itu kita tak boleh cakap apalah. Memang kena sentiasa menjual. KPI pun bagus untuk improve korang punya business. Consider to subscribe, like kalau suka, share kalau berguna. I'll see you guys on my next video. Bye.